Bulan ni akan datang satu malam yang besar bagi umat Islam, iaitu malam nisfu Sya'ban. Kelebihan malam nisfu Sya'ban sabit dengan hadis-hadis sahih. Sebab itu, kelompok terbaik umat Nabi Muhammad, iaitu Salafus Saleh, mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadat-ibadat yang banyak, dan juga mereka memperbanyakkan doa. Dalam 12 bulan Islam, Muharram sampai akhir, selain Ramadan, paling banyak Nabi puasa sunat adalah dalam bulan Sya'ban, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Antara salaf yang buat ibadat, banyakkan ibadat, berlumba-lumba, antaranya ialah Al-Imam Makhul, Khalid ibn Ma'dan dan lain-lain. Sehingga Al-Imam Syafi'i kata ada 5 malam mustajab doa. Malam raya Idul Fitri, malam raya Idul Adha, malam Jumaat, malam hari pertama Rejab, dan malam nisfu Sya'ban. Perbanyakkan doa. Dalam satu hadis yang sanadnya sahih, Allah melihat kepada semua hamba-hambanya, kemudian Allah mengampunkan dosa pada malam tersebut, kecuali kepada mereka yang bermusuhan. Maka kita ajak sanak saudara, keluarga kita, selepas maghrib bermulalah malam nisfu Sya'ban, untuk kita sama-sama memperbanyakkan ibadat dan doa pada malam itu. Jom amal sunnah Nabi. Semoga kita diberkati Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.